Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya mengenai dengan soalan kenapa hampir semua umat Islam seluruh dunia sambut Ramadan hari Rabu tapi Malaysia hari Khamis. Kita ni tengok anak bulan ke ikut kalender. Penetapan tarikh Ramadan ditentukan melalui dua cara. Cara pertama ialah melalui dengan ru'yah, iaitu melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa di kalangan kamu yang nampak anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis tadi, Nabi SAW bersabda, berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan Ramadan. Dan berbukalah kamu, iaitu berhenti berpuasa bila kamu nampak anak bulan Syawal. Sekiranya anak bulan tidak kelihatan, setengah riwayat menyebut fa'in ghumma alaikum, mungkin ada awan yang tebal, mungkin cuaca mendung, maka cukupkanlah bilangan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Pada zaman Nabi SAW, bila ada seorang sahabat yang nampak anak bulan, memaklumkan pada Nabi SAW, dan beliau seorang yang boleh dipercayai, maka Nabi SAW memerintahkan semua orang berpuasa, mulakan puasa Ramadan. Kaedah yang kedua adalah kaedah hisab. Hisab ni kita mudah ceritanya kiraan astronomi, ya, maknanya ahli falak. Kita sekarang ni ada pihak berkuasa, kita ada Jabatan Mufti, ya, ahli falak. Kemudian dia ada Jabatan Ukur dan Pemetaan, JUPEM. Mereka ni membuat cerapan pada hari semalam lah. Maka mereka yang ada pengetahuan dalam ilmu falak, ya, mereka membuat pengiraan imkanur ru'yah. Adakah kemungkinan anak bulan boleh kelihatan semalam? Okey, pada 29 Syaban. Ikut kiraan secara saintifik, kemungkinan tidak boleh dilihat. Tetapi secara formaliti, pihak berkuasa agama tetap akan melakukan cerapan. Maknanya mufti tengok, maknanya pihak berkuasa tengok juga. Walaupun kemungkinan tak nampak, tapi mereka cuba juga untuk melihat anak bulan semalam. Dan ternyata tidak kelihatan. Maka di Malaysia ni kita gabung dua cara, iaitu ru'yah, melihat, dan juga hisab, maknanya kiraan bulan. Jadi bila kita gabung dua-dua, memang ternyata anak bulan Ramadan di matlak. Setiap negara ni dia ada matlak. Bagi kita di Asia Tenggara ni, matlak kita sama. Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Borneo ni satu matlak lah. Okey, kalau kita nak samakan negara kita dengan Arab Saudi, Jordan, itu semua lain. Dia matlaknya lain. Jadi memang berbeza lah. Tak boleh sama. Baik, kita lihat apa ketetapan yang telah dibuat oleh negara jiran kita, Indonesia. Cuba kita lihat. Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbati yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Baik, kita lihat pula pengumuman daripada penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Melayu di Malaysia. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, bila kita lihat dua negara yang besar ni, cukuplah Malaysia dan Indonesia ni, kalau dia sepakat menyatakan bahawa anak bulan tidak kelihatan, maka penetapan berpuasa pada hari Khamis, 1 Ramadan, hari Khamis, tidak patut menjadi pertikaian mana-mana pihak. Okey? Kalau mereka nak mulakan berpuasa pada hari Rabu, mereka kena berada di negara yang matlaknya berbeza. Maknanya dia kena berada di negara tu, dia mulakanlah puasa pada hari Rabu. Okey, hari inilah. Jadi saya rasa benda macam ni tak perlulah lagi ditimbulkan. Tapi saya percaya tahun depan mungkin orang tanya lagi. Tuan-tuan boleh share video ni sampai tahun depan. Assalamualaikum.